Hello bang. Ya. Bagi rojak bos satu bang. Alright. Ada berapa jenis buah bang? Ya. Ada berapa jenis buah sini? Ada 5. Oh 5. Jambu, mangga, sengkuang, betik dan nanas. Okay. Dah lama bang negeri sini bang? Daripada tahun 98, daripada ayah lagi. Oh lama. Jambu batu. Ni kau nak kuah asing boleh bang eh? Boleh. Kacang extra boleh bang? Boleh. Nanti saya tabur atas. Kacang lebih ada charge bang? Tak ada. Oh tak ada. RM1 bang? 8. RM8. Kalau buah potong ada apa bang? Buah potong kita ada ragi, ada nanas, honeydew, mangga, ikai, melon, betik, sengkuang. Sengkuang dah habis, ni jambu. Mangga dengan nanas bang? Alright. Ni boleh letak apa bang? Kita asam, kicap pedas ataupun kuah rojak pun boleh. Yang ni letak asam lah bang. Alright, berapa ringgit bang? Yang ni RM6. RM9. Okay, terima kasih. Ni air apa bang? Air cincau. Ini berapa ringgit? 2. Oh RM2 je. Ya. Okey. Okay, terima kasih bang. Okey. Kat apa? Buah potong nak letak kuah rojak boleh bang? Boleh. Sini buka hari apa, buka apa bang? Jumaat cuti wajib. Hari biasa semua ada. Pukul berapa tu? Pukul 12 sampai habis. Apa yang special tu? Ha. Tak ada, semua sama je. Oh, semua sama je eh? Sama je. Lebih 10 tahun lah. Location Kalau bang? Kalau location dulu bergerak, sekarang kat sini lah. Kalau orang nak waste apa ni? West Petronas Taman Sri Gombak Pasal 3. Ni rojak dia kacang penuh. Portion dia besar memang berbaloi. Buah potong pun ada, banyak sini RM6 je. Dia bagi sekali dengan asam free. Buah dia semua fresh-fresh.